Dapatkan harum manis di Aman, keluaran Usima, produk Alostar, garanti sedap. Garanti sedap. Sempena Karnival Pesta Harum Manis yang akan diadakan di Tok Kleen pada 30 April hingga 3 bulan Mei tahun 2026 ni, kami daripada Usima Agriculture menawarkan untuk penjualan harum manis secara besar-besaran dengan promosi yang terbaik pada hari jualan. Buah kami ni dalam 7 hingga 8 biji untuk satu kotak. Satu kotak nilai harga jualan sekarang ni adalah RM120 termasuk postage lah kalau yang ada di luar. So kita juga buat COD ni 7 biji 3.05. So kita akan isi dalam kotak yang ni seperti mana kotak yang ada ni. So mana kita akan sarung lah. Selepas ni kita masukkan dia punya sarung dia. Jadi boleh dapat kita ada buat jualan secara terus dan juga secara online. Pembelian melalui MAE Maybank dan juga di tapak-tapak yang kita jual secara terus ni, kita jual di depan Tobok Bakar di Jalan Sultanah, di Jalan Gunung Hiang, kita jual di bersebelahan dengan Misham, Jalan Gunung Hiang. Kita jual juga di Tok Kleen, di hadapan kebun kita di Tok Kleen. Kita juga menawarkan untuk jualan secara ejen. Jadi kita mengalu-alukan sesiapa yang berminat untuk menjadi ejen boleh hubungi nombor telefon 012 40 400 29. Hubungi Ikram dengan nombor tersebut. Kita mengalu-alukan, menggalakkanlah para usahawan sampingan ni untuk menjadi ejen jualan harum manis di Aman, keluaran Usima Agriculture. Jadi kita mengharapkanlah datanglah beramai-ramai pada pesta karnival jualan harum manis di Tok Kleen di Jalan Alok Mengkudu, kerana di situ ada pelbagai jualan. Dia ada pesta makanan, dia ada jualan-jualan dan juga pameran. Sebab kerajaan negeri telah mengeluarkan melalui Esko hasrat untuk mendapatkan tanaman 100,000 pokok setahun. Jadi kami daripada pihak Usima Agriculture mengalu-alukanlah kedatangan tuan-tuan dan puan untuk melihat, dan saya melihat tanaman harum manis di Aman ini boleh membantu menjana pendapatan keluarga. Jadi satu keluarga kalau ada tanah sedikit di sekeliling rumah boleh tanam 10 pokok ke 20 pokok. Kalau pokok mencapai 8 tahun ke atas, insya-Allah kalau ada penjagaan yang baik, dia boleh mendatangkan pulangan sebanyak RM2,000 sepokok. Seperti yang kita buat sekarang ni, satu pokok kalau boleh mencapai 200 biji, insya-Allah pokok 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dia boleh mencapai 200 biji. Kalau kita lihat pada tadi, mana 7 biji kita jual pada kadar harga RM120. So mana kalau kita bagi 7 biji, mana lebih kurang sebiji lebih kurang ada RM17. So kalau kata ada 200 biji sepokok, maknanya boleh dapat RM3,400. So kalau ada 10 pokok RM34,000, 20 pokok RM68,000. Itu akan menjana satu pendapatan untuk membantu keluarga. Jadi saya menyambut seruan daripada Yang Berhormat YB Exco Pertanian untuk mengalu-alukan para petani dan juga orang-orang yang sekitar Alok Mengkudu dan juga di sekitar Kota Stap dan juga seluruh negeri Kedah lah. Sebab permintaan daripada orang ramai dalam negeri saja tidak mampu untuk ditampung. Macam jualan kita pada tahun ni kita jual lebih kurang dalam 80 tan, masih ada permintaan yang tinggi sebab season untuk jualan dia lebih kurang dalam 2 bulan saja. Jadi saya mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kedah kerana telah menawarkan, memberi peluang kepada penanam-penanam baru untuk meningkatkan harum manis Kedah ini kepada 100,000 setahun. InsyaAllah dalam masa 5 tahun kita boleh dapat lebih kurang 500,000. So jemput hadir ke Fiesta Mempelam Harum Manis pada 30 April sehingga 3 Mei bertempat di Tok Kleen, Jalan Alok Mengkudu.